problem sikit lah bagi produk kita orang nak keluar, which is kita susah nak ada studio apa semua, nak buat balik kerja. Apa khabar Zaka? Baik, Alhamdulillah. Hai si cantik. Macam tu kan. Hai Natalia, apa khabar sayang? Sihat sejahtera. Kita nak tahu tentang perkembangan Razka. Sebab sekarang ni kalau kita lihat Amza dengan Amsyah macam dah ambil haluan masing-masing, dah produce lagu sendiri-sendiri. Jadi adakah kumpulan Razka ni berpecah ataupun macam mana? Sebenarnya kita dah plan benda ni like 2 years ago. Saya dan Amsyah plan ingat kita nak buat solo dululah. Sebab kita dah cuba untuk buat together for 4 years. Mula-mula kita keluar dengan nama brand kita Viral. Viral tu dah lama dah masa tu and tak ada produk langsung. So kita pun nak rebrand balik kita punya band. After kita rebrand nama band kita Razka, terjadinya ada satu problem sikit lah bagi produk kita orang nak keluar, which is kita susah nak ada studio apa semua, nak buat balik kerja. But then Hamzah dengan Amsyah decide untuk pergi solo dulu, do what you want, and then bila kita dah okay balik and then kita together, kita get back on the track lah balik, insyaAllah soon. Jadi macam dari segi Amza cerita ni macam nak fokus dulu dalam career single kan. Jadi macam tak rasa macam kalau continue sebagai kumpulan tu macam fokus kepada kumpulan tu lebih berbaloi. Sebab kalau kita lihat pun lagu-lagu Razka banyak yang sentiasa hit, orang sentiasa dengarkan. Jadi apa komen? Ya Amsyah pula boleh kongsikan. Pertama sekali sebenarnya kita macam abang sendiri dia keluar solo. Macam saya ada planning saya sendiri buat masa sekarang ni sebab kita bukan sahaja plan untuk menyanyi sahaja pada masa akan datang. Kita merancang sesuatu yang lebih besar insya-Allah, seperti macam abang sendiri kita ada label, record label sendiri tapi kecil-kecil lah, nama Last Craft Music. Dalam pada masa yang sama kita pun try untuk buka untuk jadi publisher. Di mana nak jadi dalam cita-cita kita berdua, kami nak cuba pula dalam bidang untuk bahagian hak cipta artis, lebih kepada menjaga hak cipta anak seni macam tu. Jadi saya pun berpecah tu bukan berpecah macam terus tak adalah raskan, tapi kita berpecah. Saya kena masuk belajar balik semua untuk saya dapatkan ilmu tentang motif, royalty dan sebagainya lah, macam tu lah. Saya bukanlah lebih kepada nak solo, nak menyanyi solo, tak ada pun. Tapi saya sendiri masih belajar. Sekarang ni start kita belajar untuk hak cipta, macam tu lah. Amsyah merupakan seorang komposer, telah pun keluarkan telah pun mencipta lirik untuk beberapa artis. Yang paling latest ialah lagu berjudul Bukan Aku. Telah pun menjadi OST kepada drama Anak Senang. Mungkin Amsyah boleh kongsikan sedikit macam mana career solo, adakah sangat bahagia bila lihat lagu ini dapat menjadi OST dan sebagainya? Sejujurnya saya sangat berasa bangga terhadap diri sendiri dan tim sebab kita masih bersama, kita masih bergerak dalam tim juga. Macam abang kebanyakannya dia akan cari job, cari lubang ni untuk tulis lagu, keluarkan lagu. Nah, cerita Amza telah pun keluarkan lagu terbaru berjudul Merajuk. Jadi Amza boleh kongsikan sedikit tentang lagu ini? Sebenarnya lagu Merajuk ni kita dah buat lama. Saya buat masa tu saya solo je, saya buat solo. Lagu ni lagu solo. Dan lepas tu after 2 years saya terfikir balik saya nak buat balik redo a new song macam lagu Merajuk tu. Dan saya tanya kawan saya, kira rakan juga saya, iaitu Sabala Muyu. Dia rapper and dia kata dia sangat suka lagu tu and dia kata boleh tak kalau dia nak nyanyi lagu tu and kali ni kita buat proper. Lepas tu saya cakap okay boleh. And by that time kita pun ada satu lagi artis baru yang baru nak keluar, nama dia Sad Boy Sude. So saya berfikir okay, why not kita bekerja sama 3 orang, kita bawa keluar balik lagu Merajuk ni, proper one. Sebab dulu lagu Merajuk ni just play along macam kita main biasa-biasa bawa keluar YouTube macam tu je. Bila ada orang dah berminat kan, rasa macam nak buat betul-betul, okay why not kita buat 3 orang yang menyanyi and Sabalan ni rapper tapi dia boleh menyanyi. So kita macam okay, jom kita buat. So alhamdulillah saya bekerjasama dengan NSA untuk projek ni dan alhamdulillah kita pun baru keluar baru 15 ke 16 hari. Viewers pun dah cercan dekat 50,000. Alhamdulillah. So saya harap akan naik lagi lah, insya-Allah. Saya harap tolonglah stream banyak-banyak lagu Merajuk tu semua digital platform.